Karnival Variasi PSH KKSL 2025 memang fantastik. Memang awesome. Terbaik. Karnival Variasi PSH. Memang awesome. Pertamanya saya mewakili pihak Kolej Kultur Langat mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Selangor FM atas jemputan kepada kami ini. Berkenaan dengan karnival pembelajaran sepanjang hayat Kolej Kultur Langat ni adalah satu karnival yang kita buat secara tahunan sebenarnya. Jemput untuk hadir ke semua booth-booth yang ada, booth pameran, booth jualan. Kita ada pelbagai aktiviti menarik hari ini, pameran dan juga kursus-kursus serta demonstrasi. Boleh hadiri dan juga masuk mana-mana kursus yang tuan-tuan dan puan-puan berkenan. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Kolej Komuniti Hulu Langat di atas penganjuran karnival sepanjang hayat. So saya memiliki kesempatan ini membawa dua orang anak saya untuk mengikuti kelas glass painting. Seperti yang dapat tengok kat sini, ini anak pertama saya, Sofia Amanda. Kau sonok tak? Sonok. Sonok. Sarah sonok? Sonok. Sonok. Saya berharap more courses ataupun kelas lagi dapat diadakan untuk anak-anak yang sebaya inilah. Sabah ucapkan dan tahniah sekali lagi. So saya bawa anak saya ke karnival ni untuk dia bagi lagi extra painting lah, sebab dia memang minat untuk painting. How kakak? Okey tak? Okey. Best tak? Best. Memang ramai-ramai kan datang kat sini. Memang best and enjoy. Dengan kerjasama Kolej Komuniti Hulu Langat mengadakan PJRM at Campus. Objektif kita pada hari ini adalah untuk mendapatkan harga yang paling rendah dengan barang-barang yang kita telah sediakan. Semoga kerjasama ini berterusan dan dapat memberi manfaat pada semua warga Hulu Langat. Saya Puan Siti Aisyah binti Din, wakili Pusat Jagaan Kanak-Kanak Yatim Miskin Rukaiah Kajang Selangor. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Kolej Komuniti kerana menjemput anak-anak kami. Program Karnival Variasi pada hari ini merupakan acara kemuncak yang sangat dinanti-nantikan dan merupakan acara tahunan yang menjadi platform untuk kita meraih dan mempromosi pembelajaran sepanjang hayat. Sesuai dengan temanya, belajar sepanjang hayat, sihat sepanjang usia. Karnival kali ini menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik seperti penawaran 20 kursus pendek pelbagai bidang, yang mana pada hari ini saja tuan-tuan dan puan-puan kita buat promosi. Diskaun yuran kursus sehingga 50%. Kalau tak ada diskaun pun sebenarnya dah murah dah, kan? Tapi kita bagi lagi diskaun serendah RM5 kursus kita. Selain daripada itu juga kita ada aktiviti sukan serta permainan, dan penganjuran karnival kali ini telah menyediakan beberapa pameran-pameran daripada agensi kerajaan dan juga swasta, serta jualan usahawan dan juga jualan daripada pelajar serta alumni peserta khusus pembelajaran sepanjang hayat. Melalui karnival ini kami berharap masyarakat dapat melihat bahawa ilmu dan kemahiran adalah milik semua, tak kira peringkat umur dan juga latar belakang. Setiap program dan kemahiran yang ditawarkan bertujuan untuk memberikan impak segera dan signifikan kepada peningkatan ekonomi dan kualiti hidup masyarakat setempat.
Pada hari ini, Kolej Komuniti Hulu Langat berdiri dengan penuh rasa syukur dan bangga kerana kami adalah institusi yang diberikan amanah untuk menggalas mandat yang begitu istimewa, iaitu dengan menawarkan kursus-kursus pembelajaran sepanjang hayat kepada komuniti setempat, khususnya di daerah Hulu Langat. Program seumpama ini bukan sekadar satu platform untuk menimba ilmu, tetapi juga wadah untuk memperkukuh jaringan kolaborasi antara komuniti, institusi pendidikan dan juga industri. Melalui penglibatan aktif semua pihak, kita dapat memperluas akses kepada pembelajaran sepanjang hayat serta memupuk budaya ingin tahu dan semangat menimba ilmu tanpa batas usia. Kami sangat committed untuk menjadi hub pembelajaran sepanjang hayat kepada masyarakat dan komuniti di sini. Jadi rebutlah peluang kursus-kursus yang ada ni, sebarkanlah kepada sahabat andai, masyarakat tuan-tuan dan puan untuk sama-sama mendapatkan ilmu dan kepakaran serta kemahiran di Kolej Komuniti Hulu Langat. Okey, saya ucapkan tahniah sebab itulah matlamat sebenarnya kalau dibandingkan politeknik dan perbezaan politeknik dan kolej komuniti. Sebab kolej komuniti dia mesti rapat dengan komuniti. Sebab kita tahu bahawa jabatan kita dengan tagline TVET for all. Maksudnya dia bukan setakat kepada pelajar-pelajar program sepenuh masa, tetapi kita juga mendekatkan komuniti dengan TVET kan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, minggu lepas saya membentangkan dengan TPM berkaitan dengan tahfiz TVET. Dan TPM kita kata amat sukalah dengan paper yang kita bentangkan, iaitu untuk memberi peluang kepada tahfiz TVET. Selain tadi Cik Nizam kata ada yuran yang dikenakan kan. So mungkin apabila kita dapat peruntukan, kita akan bagi secara percuma kan program tersebut kepada komuniti, di mana bagi menampung untuk bayaran makan minum. Mungkin kalau yang sekarang hadir tak ada makan minum, kena bayar sedikit kan, sedikit token, tapi akan datang akan dapat makan minum. Kemudian kalau yang tidak ada pengangkutan, ada bajet untuk menyewa kenderaan dan sebagainya. Okay? Dan saya juga untuk ambil peluang ni untuk sebenarnya nak tengok kita flashback balik semula penubuhan kolej komuniti dulu, di mana pada masa dulu seingat saya tahun 2002 2003 bila kita buka lebih kurang dalam 10 12 buah kolej komuniti pada masa tu, makcik-makcik ni takut nak datang kan, takut nak masuk kolej komuniti. Kenapa? Saya tak ada SPM kan, saya tak ada SPM, saya nak baca pun tak berapa nak lancar kata kan pada masa tu. Sampaikan kita membuat promosi di pasar malam, di stesen bas dan sebagainya untuk tarik minat komuniti datang ke kolej komuniti belajar kan. Tapi terbukti tadi Cik Nizam beritahu jangkaan 400 kan, 600 yang datang. Maksud yang datang tu dia macam cuba nasib kan. Nasib lah, kalau ada peluang dapat, kalau tidak kan tengok sajalah kan. Tapi alhamdulillah kerana Kolej Komuniti Hulu Langat memberi peluang mana yang datang tak apa, boleh kan, boleh adjust. Dengan segala hormatnya dijemput Yang Berusaha Teknologis Abdul Razak bin Sabtu untuk menyempurnakan gimik perasmian. Okey, banyak aktiviti kat sini. Salah satunya saya hantar anak saya pergi kursus buat pancake, dan saya rasa itu adalah amat baiklah untuk anak-anak muda sebenarnya sekolah rendah dapat menimba pengalaman sendiri. Carnival variasi memang awesome. Sini memang macam-macam ada. Baru tahu saya ada jualan rahmah belakang, jualan RM5. Apa ni Saya dapat apa ni? Anak saya 2 orang ada kelas kat sini. Satu kelas masak pancake, satu kelas gadget. Carnival variasi terbaik. Hari ni saya bawa cucu saya ni ke kelas pancake. Best, terbaik. Memang sedap. Saya datang Carnival ni nak pergi kaunter tabung haji lah, sebab saya nak ada cek balik TSC tu, dia kena sekat. Okey lah, maklumat dia terima dengan baik lah, dapat selesai lah.
Saya baru habis kelas asas servis aircon 2 jam di kursus pendek lah di sini. Walaupun sangat asas, dia sangat bantulah terbaik untuk minor-minor DIY sini dekat rumah. So tak perlu panggil orang lah untuk basic servis ni. So sangat direkomend lah untuk attend kelas-kelas macam ni. Tadi kita orang baru lepas pergi program LI dekat atas. Kita orang ada sedikit tempat macam Bosch, lepas tu tempat-tempat yang lain kan. So far, Alhamdulillah, perkara yang dorang buat tu benda yang baik, yang kita orang mahukan. Kita orang rasa mungkin insyaAllah kita orang LI dekat sana lah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kolej Komuniti Hulu Langat. Terima kasih Kolej Komuniti. Terima kasih Kolej Komuniti Hulu Langat. Memang terbaiklah Kolej Komuniti ni. Lain kali buat lagi kita akan datang. Thank you. Belajar sepanjang hayat. Sepanjang usia.